sejahtera. Pada hari ini, saya Nur Aisyah Natasha Muhammad Razi akan membentangkan tugasan 3, iaitu persembahan dalam kursus Sosiologi dalam Pendidikan EDUP 3143. Jadi, saya ingin berterima kasih kepada Encik Taufik bin Jamal selaku pensyarah untuk kursus ini. Jadi, hari ini saya akan membentangkan tentang perubahan pendidikan kontemporari memacu keadilan sosial dengan memberi fokus kepada peranan pentadsiran seperti PBS dan PBD. Jadi, topik ini sangat penting kerana sistem pendidikan hari ini bukanlah sekadar untuk menilai pencapaian akademik, tetapi untuk membentuk insan yang seimbang dan berkualiti. Persoalannya, adakah sistem pentadsiran kita pada hari ini benar-benar adil kepada semua murid? Itu yang akan kita lihat dalam pembentangan ini. Jadi ini merupakan ini merupakan isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan ini. Yang pertama, pengenalan. Kedua, isu sistem tradisional dan konsep PBS dan PBD. Yang ketiga, perubahan pendidikan kepada keadilan sosial. Yang keempat, mobiliti sosial. Kelima, transformasi pendidikan atau peralihan paradigma, peranan di bilik darjah. Yang keenam, aspirasi murid. Ketujuh, iklim sekolah. Kelapan, KPPB atau pembelajaran bermakna. Yang kesembilan, inovasi pendidikan. Yang kesepuluh, cabaran. 11 ialah tindakan atau cadangan. Yang ke-12 ialah kesimpulan akhir sekali adalah rujukan. Next. Okey, baiklah. Untuk idea dalam tugas ini ialah rekayasa transformasi pendidikan melalui pentadsiran inklusif, holistik dan bermakna. Baiklah, bagi pengenalan, pendidikan berfungsi sebagai instrumen mobiliti sosial utama dalam merapatkan jurang ketidaksamaan. Sistem pendidikan Malaysia kini mengalami transformasi struktur selaras tuntutan global abad ke-21, peralihan paradigma daripada orientasi peperiksaan kepada pentadsiran autentik bertujuan memastikan kemenjadian murid yang holistik, iaitu merangkumi domain kognitif, efektif dan psikomotor, di mana sistem pendidikan Malaysia ini sedang mengalami transformasi yang besar selaras kepada keperluan abad ke-21. Jika pendidikan dahulu, kejayaan murid banyak diukur melalui peperiksaan seperti UPSR, PT3 dan SPM semata-mata, kini kita beralih kepada pentadsiran yang lebih holistik dan autentik, yang di mana ia bukan sahaja menilai murid berdasarkan pencapaian akademik, malahan ia juga melalui kemahiran murid, sikap dan nilai murid. Sebagai contoh, murid yang aktif, kreatif dan boleh berkomunikasi dengan baik juga dianggap berjaya walaupun tidak semestinya mendapat markah tertinggi dalam peperiksaan. Perubahan ini penting kerana pendidikan sebenar berfungsi sebagai alat untuk kita mengukur ataupun mengurangkan jurang ketidaksamaan dalam masyarakat. Seterusnya, isu sistem tradisional dan konsep PBS dan PBD. Pertama sekali, saya akan terangkan bahagian sistem tradisional, di mana dominasi peperiksaan atau peperiksaan standard mewujudkan tekanan emosi dan persaingan tidak sihat. Seterusnya, mengabaikan kepelbagaian kecerdasan murid, menyumbang kepada reproduksi ketidaksamaan sosial. Seperti yang kita lihatlah, sebelum ini sistem pentadsiran sangat tertumpu kepada peperiksaan sebagai ukuran utama kejayaan. Permasalahan di sini adalah pendekatan ini tidak mengambil kira kepelbagaian kebolehan murid, di mana guru hanya menilai murid itu dari segi pencapaian di dalam peperiksaan sahaja. Sebagai contoh, ada murid yang lemah tetapi mereka sangat kreatif dalam menghasilkan satu tugasan yang berasaskan projek. Contohnya macam murid yang lemah juga, mereka
lemah dalam peperiksaan bertulis, tetapi mereka sangat kreatif dalam ataupun mereka punya kognitif itu sangat luas dalam membuat kemahiran lisan. Namun mereka sering dianggap tidak cemerlang. Jadi dalam situasi ini boleh menyebabkan tekanan emosi, hilang keyakinan diri dan mewujudkan persaingan yang tidak sihat antara murid. Secara tidak langsung juga, sistem tradisional ini juga ia menyumbang kepada ketidaksamaan dalam pendidikan. Seterusnya saya akan terangkan dalam konsep PBS dan PBD. Di sini menilai kemajuan secara autentik dan kontekstual melalui pendekatan formatif dan sumatif. Seterusnya mengaplikasikan pelbagai instrumen seperti pemerhatian lisan dan bertulis. Seterusnya merangkumi aspek akademik dan bukan akademik secara komprehensif. Maksud di sini, pentaksiran berdasarkan sekolah ataupun PBS ini merupakan satu sistem pentaksiran yang menyeluruh, di mana ia merangkumi bukan sahaja dari segi akademik, malahan ia merangkumi dari aspek sosial dan co-curriculum. Manakala pentaksiran bilik darjah pula atau PBD boleh dilaksanakan secara berterusan semasa proses PDP berlangsung. Sebagai contoh, guru boleh menilai melalui pemerhatian, soal jawab, tugasan bertulis atau projek. Seperti yang kita tahu, guru sentiasa akan membuka soalan ataupun bertanya kepada murid-murid di dalam kelas sama ada mereka faham ataupun ada mereka ingin mengajukan beberapa soalan yang mereka tidak faham selepas guru menerangkan di hadapan. Jadi ini membolehkan guru melihat perkembangan sebenar murid, bukan hanya bergantung kepada satu peperiksaan sahaja. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada perubahan pendidikan atau keadilan sosial dalam pendidikan, di mana seperti yang kita lihat di paparan slide ini. Yang pertama, di sekolah haruslah seimbang dengan pendidikan inklusif dan pengiktirafan latar belakang seseorang murid, di mana di sini inklusif adalah menjamin peluang pendidikan yang lebih adil dan seksama untuk semua tahap kognitif, tidak kira murid itu lemah ataupun cemerlang. Seterusnya, pengiktirafan latar belakang ini mengambil kira kepelbagaian sosioekonomi dan keupayaan unik setiap individu murid. Di sini tidak adalah guru yang berat sebelah seperti murid yang tidak berkeperluan, murid yang B40, guru akan mengasingkan dia dengan murid T20. Jadi seterusnya, apabila inklusif dan keiktirafan latar belakang ini seimbang, jadi terhasillah jurang itu tidaklah mempunyai jurang yang terlampau jauh. Jadi di sini secara aktif mengurangkan jurang pencapaian antara demografi murid bandar dan luar bandar. Jadi di sini tidak ada istilah murid miskin ataupun murid kaya. Murid miskin semuanya tidak pandai, murid yang kaya semua pandai. Tidak, di situ kita akan mendapatkan lagi jurang antara mereka. Jadi di sini jadi apa yang pentaksiran seperti PBD ini membantu kita mewujudkan keadilan sosial dalam pendidikan lah. Jadi setiap murid tidak kira bangsa, agama, walau apapun sosioekonomi setiap murid, mereka diberi peluang untuk menunjukkan kebolehan dalam pelbagai cara. Ini bermaksud murid tidak lagi dinilai hanya melalui satu kaedah sahaja, iaitu peperiksaan. Jadi sebagai contoh, murid yang kurang cemerlang dalam peperiksaan masih boleh menunjukkan keupayaan melalui projek atau pembentangan. Jadi ini membantu mengurangkan jurang pencapaian antara murid dari latar belakang yang berbeza. Seterusnya adalah mobility sosial, iaitu mobility sosial ni pendidikan merupakan alat utama untuk meningkatkan taraf hidup seseorang. Jadi dari murid golongan B40 bermula dari pelbagai latar belakang sosioekonomi, murid luar bandar, semua itu
Jadi mereka melalui pendekatan PBD, murid bukan sahaja membina pengetahuan tetapi juga kemahiran dan nilai. Sebagai contoh, kemahiran komunikasi dan kerja berpasukan sangat penting dalam dunia pekerjaan. Dengan ini, murid daripada latar belakang kurang berkemampuan juga mempunyai peluang untuk berjaya. Jadi di sini kita boleh lihat mobility sosial dari murid yang golongan B40 meningkat kepada pembinaan kompetensi autentik, di mana PBD memupuk kemahiran insaniah dan nilai murni secara berterusan. Seterusnya, peningkatan kebolehpasaran ia juga membuka peluang pendidikan lanjutan yang lebih meluas. Seperti yang kita tahu, ada sekolah kemahiran TVET. Jadi di situ murid yang tidak boleh meneruskan dalam akademik, mereka boleh meneruskan dalam kemahiran. Yang akhir sekali, peningkatan taraf hidup. Apabila mereka mempunyai peluang untuk bekerja, mereka dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka kerana pendidikan berfungsi sebagai enjin utama mengubah kehidupan. Seterusnya, baiklah, kita beralih kepada transformasi pendidikan ataupun peralihan paradigma peranan di bilik belajar. Seperti dahulu, pendidikan terlalu berpusatkan guru, di mana guru sebagai penyampai maklumat mutlak, fokus kepada penghafalan dan kepatuhan, akhir sekali pentaksiran sebagai alat penghakiman akhir, di mana guru menilailah murid tersebut dari peperiksaan akhir tahun. Jadi di sini adalah tradisi lama. Jadi apabila beralihnya transformasi pendidikan ini, jadi kita akan berpusatkan murid, di mana guru bertindak sebagai fasilitator dan pentaksir reflektif ataupun kita panggil pemurah cara. Seterusnya, guru juga dalam berpusatkan murid ini berpenekanan kepada pembelajaran kolaboratif dan aktif berpusatkan murid, di mana murid bekerjasama ataupun berpasukan berbincang tentang latihan yang diberi oleh guru. Akhir sekali, berpusatkan murid ini juga mengintegrasikan teknologi digital sebagai pemangkit inovasi PDP. Yang kita tahu sekarang ni kita telah di zaman yang teknologi berkembang, jadi guru perlu memanfaatkan pembelajaran teknologi, seperti murid boleh menggunakan Canva, Google Slide, Google Classroom untuk guru memberi maklumat ataupun memberi kerja sekolah di situ. Seterusnya adalah aspirasi murid ataupun aspirasi ke menjadi murid holistik. Jadi di sini kita ada 4 untuk pengukuhan jati diri dan nilai murni dalam kemenjadian murid. Yang pertama adalah komunikasi, kedua kolaborasi, ketiga kreativiti, dan keempat adalah pemikiran kreatif, di mana di sini sistem pendidikan kini memberikan penekanan kepada kemahiran abad ke-21. Baiklah, seperti yang kita tahu, komunikasi. Kita boleh lihat cara murid tersebut berbincang ataupun memberi maklumat di dalam kelas. Seterusnya, kolaborasi merupakan satu kerjasama dalam pasukan, di mana guru memberikan projek berselingan ataupun PBL. Murid-murid akan berpasukan bersama rakan-rakan mereka untuk berbincang soalan ataupun tugasan yang diberi oleh guru. Seterusnya, kreativiti. Kreativiti ini murid menghasilkan hasil kerja yang kreatif, di mana murid akan menonjolkan diri mereka dari segi kreativiti mereka. Akhir sekali, pemikiran kritis. Pemikiran kritis ini kita lebih kepada cara murid itu menjawab soalan yang diberikan oleh guru ataupun cara mereka menjawab soalan-soalan kebat. Seterusnya kita beralih kepada iklim sekolah. Iklim sekolah ini merupakan satu iklim sekolah yang positif, memainkan peranan penting dalam pembelajaran. Dengan adanya PBD, tekanan terhadap peperiksaan dapat dikurangkan. Jadi, murid tidaklah selalu
tertekan dengan apabila mereka ingin mengambil peperiksaan, mereka harus membaca buku tebal-tebal, jadi mereka tidaklah akan merasa tertekan apabila PBD ini dijalankan. Seperti yang kita lihat, dunia sebenar, pembelajaran berpaksikan penyelesaian situasi dunia sebenar. Jadi apabila murid bekerja, murid tidak akan terlalu tertumpu kepada peperiksaan, kerana dunia sebenar tidak ada peperiksaan. Jadi dunia sebenar akan berpaksikan kepada penyelesaian situasi tersebut. Jadi di sini membolehkan murid berfikir menggunakan pemikiran kritis mereka ataupun aspek kognitif untuk mereka macam mana mereka ingin menyelesaikan sesuatu masalah tersebut. Seterusnya, apabila mereka berpaksikan penyelesaian situasi di dunia sebenar, mereka akan berfikir aras tinggi. Jadi di sini mengintegrasikan kemahiran berfikir aras tinggi secara semua jadi. Okey, seterusnya konstruktivisme pula, murid membina pengetahuan sendiri, bukan sekadar daripada menerimanya secara pasif. Kerana kita dapat lihat apabila murid di dalam dunia sebenar, mereka akan mengalami mereka akan keseorangan, tiada sesiapa pun di sekitar mereka. Jadi mereka harus berfikir secara terbuka lah, ataupun mereka harus mengeksplorasikan masalah tersebut dan mencari jalan penyelesaian. Jadi refleksinya, murid penekanan kepada refleksikan diri, pemahaman mendalam dan aplikasi ilmu. Seterusnya kita dalam konteks iklim sekolah, tetapi kita aplikasikan ekologi iklim sekolah abad ke-21, di mana ia merangkumi persekitaran yang inklusif, kondusif dan menyokong perkembangan organik murid. Seterusnya, kesejahteraan emosi, murid bebas daripada budaya tekanan melampau yang berasaskan peperiksaan semata-mata. Akhir sekali, sinergi berterusan di mana mereka harus memperkukuh ikatan antara guru, murid dan komuniti ke arah pembelajaran sepanjang hayat, iaitu lifelong learning. Di sini ia akan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih santai tetapi lebih bermakna. Sekaligus hubungan antara guru dan murid juga menjadi lebih baik. Seterusnya kita beralih kepada KPPB ataupun pembelajaran bermakna. Di sini saya letakkan dimensi kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Di sini ia melibatkan hubungan antara penglibatan dalam sekolah lah. Di sini hubungan yang kita akan berkolaborasi adalah kolaborasi strategi, di mana ada guru, ibu bapa, industri dan NGO, di mana guru, ibu bapa, industri itu adalah sekolah dan kerajaan. Seterusnya penglibatan, di mana strategi autentik dan motivasi intrinsik, dan akhir sekali pengukuhan integrasi digital dan pemahaman. Di sini pembelajaran bermakna berlaku apabila murid dapat mengaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan sebenar. Sebagai contoh, dalam subjek sains, murid bukan hanya sekadar belajar teori, tetapi mereka juga melakukan eksperimen. Pendekatan ini juga membantu murid memahami konsep dengan lebih mendalam. Jadi selain itu, ia juga menggalakkan kemahiran berfikir aras tinggi atau KIBAT, di mana murid bukan sekadar menghafal tetapi lebih memahami dan mengaplikasikan ilmu. Seterusnya, kita beralih pada inovasi pendidikan, di mana inovasi ini melibatkan teknologi digital, pentafsiran alternatif, penilaian rakan sebaya dan PDP responsif, di mana teknologi digital iaitu pemerkasaan platform interaktif seperti Google Classroom atau Canva. Pentafsiran alternatif ini ke pelbagai media termasuk projek, portfolio dan pembentangan. Yang ketiga, penilaian rakan sebaya, di mana mereka membina penilaian rakan sebaya ini membina kebertanggungjawaban
dan pemikiran analitikal melalui semakan kendiri. Akhir sekali, PDP responsif, pendekatan fleksibel dan diferensiasi yang bertindak balas sebagai terhadap keperluan unik setiap murid, di mana pendekatan ini menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Jadi murid juga mudah terlibat dan secara aktif dalam proses pembelajaran. Seterusnya kita beralih pada realiti cabaran di sekolah lah ataupun di lapangan. Jadi di sini cabarannya adalah beban guru, di mana guru mengalami kekangan masa, sumber pedagogi serta bebanan dokumentasi pelaksanaan PPD. Di sini guru mungkin tidak banyak masa untuk mereka menumpukan sesuatu kerja di sekolah, kerana mereka juga mempunyai waktu di rumah bersama keluarga. Seterusnya, anjakan paradigma ibu bapa, di mana persepsi masyarakat yang masih terikat kuat dengan orientasi peperiksaan tradisional. Seperti yang kita tahu, ibu bapa yang dahulunya mempunyai anak yang sekolah di sekolah sama, anaknya anak pertama atau anak kedua mereka, waktu tu adalah peperiksaan seperti PSR. Jadi apabila ibu bapa anak mereka yang kecil ataupun bongsu pergi ke sekolah yang sama, tetapi tiada UPSR sudah dimasukkan, beralih kepada UASA, jadi dia akan membuat ibu bapa punya persepsi bertanya-tanya, macam mana anak mereka dapat markah berapa, A ataupun tidak, cemerlang atau tidak. Tetapi sekarang ini guru hanya menggunakan PBD ataupun apa yang kita panggil tu? Tahap. Guru hanya menggunakan PBD ataupun tahap penguasaan, di mana apabila mereka habis sahaja peperiksaan pertengahan ataupun akhir tahun, mereka akan buat perjumpaan ataupun perjumpaan 3 penjuru bersama ibu bapa. Jadi di situ tersenarailah tahap penguasaan anak-anak mereka, tahap 1 hingga 6. Jadi tiada istilah murid cemerlang dari markah A ataupun B, C dan seterusnya. Jadi akhir sekali adalah jurang digital, di mana ketidaksamaan akses infrastruktur teknologi antara sekolah bandar dan luar bandar. Di sini kita juga terbukti ada sekolah bandar yang sudah mempunyai infrastruktur yang lengkap, tetapi di luar bandar seperti Sabah atau Sarawak yang di pedalaman, banyak sekolah yang tidak ada kemudahan seperti komputer riba, akses kepada internet. Jadi di situ adalah cabaran untuk guru melakukan PBD ini. Okey, jadi seterusnya adalah pelan tindakan dan intervensi strategi ataupun cadangan yang harus ditambah baik adalah pembangunan kapasiti, di mana pembangunan profesional berterusan berfokuskan pentadbiran autentik untuk guru. Seterusnya infrastruktur, penambahbaikan fizikal dan perluasan akses teknologi pendidikan yang menyeluruh, di mana seterusnya adalah pelibatan komuniti, iaitu program literasi pentadbiran khusus untuk mengubah persepsi ibu bapa. Sekolah itu harus membuat satu perjumpaan bersama ibu bapa untuk mereka mengubah persepsi mereka bahawa apa itu PBD yang dilaksanakan di sekolah dan macam mana PBD itu berlaku, dan akhir sekali menunjukkan proses anak mereka berdasarkan PBD. Jadi akhir sekali sokongan sistemik, pemantauan berfokus dan sokongan berterusan secara konstruktif daripada pentadbir sekolah. Okay, seterusnya merupakan kesimpulan, iaitu sintesis transformasi menjadikan keadilan sosial. Dan di sini kita boleh lihat sebagai kesimpulannya, perubahan dalam sistem pentadbiran merupakan satu langkah penting ke arah sosial dalam pendidikan, di mana PBD membolehkan penilaian yang lebih adil dan menyeluruh. Sebagai contoh, kita lihat di sini
apabila pentaksiran inklusif dan PBD itu berlaku dan pembangunan modal insan seperti berkualiti murid dan berkualiti seimbang dan bersaing, ia akan menghasilkan mobiliti sosial dan keadilan pendidikan yang terjamin, di mana transformasi pentaksiran bukan sekadar perubahan dasar tetapi strategi teras membina masyarakat yang saksama. Jadi sebagai refleksi, kita perlu bertanya, adakah kita sudah benar-benar memberi peluang yang sama kepada semua murid? Jadi seterusnya, ini merupakan rujukan yang saya guna. Akhir sekali, kejayaan transformasi ini bergantung kepada sinergi kita bersama antara ibu bapa, guru, masyarakat dan murid. Jadi itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.